Okey, untuk sifat sisi 4 pula, hasil tambah sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4 adalah 360. So, mana-mana awak jumpa segi 4, hasil tambah bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat sama dengan 360. Kalau segitiga tadi adalah 180 kan. Untuk segi 4, 360. Okey, seterusnya kita tengok dalam segi 4 apa yang ada. Yang pertama kita ada segi 4 tepat, segi 4 sama, segi 4 selari dan juga rhombus. Okey, untuk segi 4 tepat, dia punya panjang dengan lebar dia berbeza. Untuk segi 4 sama, panjang dan lebar dia sama. Okey, untuk rhombus, dia punya nilai depan bertentangan dia, nilai dia sama. Okey, tak apa. Dan untuk ni segi 4 selari. Okey, untuk rhombus, tangan dia sama. Ni sama ni sama ni. Okey. Seterusnya kita ada trapezium. Trapezium dia ada panjangnya, dia beza. Panjang 1 dengan panjang 2 ni berbeza dalam formula. Okey. Macam skirt bentuk dia. Kadang dia bentuk dia macam ni. Ataupun boleh juga yang panjang yang atas yang pendek, yang bawah yang panjang. Dia punya panjang ni. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan dia untuk kelas 1 Suhaibah mungkin dah buat. Untuk Zahrawi belum buat lagi. Okey, macam ni. Tadi saya beritahu hasil tambah keempat-empat bucu ni adalah 360 kan. So awak dah ada 96, 105, 82. So just nak cari X je. Gunakan teknik persamaan linear. Awak dah belajar kat bab 6. Awak masukkan je nilai yang dah ada, 82, 96, 105. Awak samakan dengan 360. So awak selesaikan belah sini. Ataupun awak nak pindah terus pun boleh. Pindah terus ke belakang. Kalau pindah jadi tolak, tolak dan tolak. So 360 tolak dengan 82, tolak 96, tolak 105. Jawapan X adalah 77. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Pun sama juga. Kalau macam ni, kotak, kalau awak jumpa kotak macam ni, maksud dia sudut dia adalah 90. So sama juga macam soalan yang pertama tadi. Sudut pertama tambah sudut kedua, sudut pertama tambah sudut kedua, tambah sudut ketiga, tambah sudut keempat, samakan dengan 360. Ni 360. So X tambah X jadi 3X. X tambah X jadi 3X. Kat sini ada 3X. So 90 tambah 60, 90 tambah 60, 105. So 360 tolak 90 tolak 60, kita akan dapat nilai dia adalah 210. So kita nak X dia sebelah kiri ni, kita nak X dia. So 3 ni kita turunkan ke bawah. Ataupun kita apply apa yang kita belajar dekat persamaan linear itu. So 210 bahagi 3, jawapan dia adalah 77. Okey. Seterusnya soalan 3 ni pun awak tengok sendiri. Awak boleh stop video kalau awak nak faham. Kita tengok soalan seterusnya. Okey. Okey, ni soalan dia tau. Ni soalan dia. Okey, dia bagi nilai X 1578 dengan 110 je kat luar. Okay, macam mana kita nak cari? Mula sekali kita boleh cari nilai A.
ataupun dia buat nilai A, dia labelkan dengan nilai A. Macam mana? Okey, kalau panjang garisan daripada sini ke sini, sudut dia adalah 180. Ni awak apply waktu awak belajar sudut dan garis bab 8. Okey, so ni pink tambah dengan hijau sama dengan 180. So hijau kita dah ada nilai dia. Dah ada nilainya iaitu 110. Kita letak kat sini 110. So kita nak cari nilai A kat sini. So kita just buat persamaan linear dekat sini, jadinya A sama dengan 70. Maksudnya 180 tolak 110 dapat 70 A ni. Lepas tu kita ingat balik kat dalam sebuah segi 4, hasil tambah keempat bucu adalah 360. Kita nak cari nilai X dia. Okay, so kita salinlah balik kat sini. Kita just salin balik nilai X dia. X tambah 105 tambah 78 tambah nilai A yang kita jumpa tadi 70 kat sini samakan dengan 360. So X sama dengan 360 tolak 105 tolak 78 tolak 70 X. Kita akan dapat nilai dia adalah 107. Okey, seterusnya dekat sini awak tengok sendiri macam mana nak buat. Kalau awak tak faham, awak boleh komen. Okey, kat sini awak tengok dia buat macam mana. Kat dalam ni 360 kan. Okey, kat sini nampak sikit warna. Okey, hijau, biru, pink dengan oranye. Hasil tambah kat dalam ni adalah 360. So macam mana? Ni soalan dia je tau. Dia akan bagi macam ni je. Dia akan bagi macam ni je. So macam mana nak buat? Mula-mula awak ambil ni 102 ni macam mana awak boleh dapat 78 180 tolak 102. Awak akan dapat 78 sini. Sini pun sama, 180 tolak dengan 75 yang dia bagi ni, awak akan dapat yang pink ni 105. Di sini pun sama, dia bagi 94 je. 108 tolak dengan 94, awak akan dapat nilai dia 86. So bila kita dah ada 3 nilai untuk segi 4, kita boleh cari nilai yang tak ada, iaitu nilai X. So nilai X macam mana nak cari? Sama juga macam yang lain. X tambah 78 tambah 86 tambah 105, hasilnya adalah 360. So X sama dengan 91. Okay, soalan dia sama juga macam soalan ni. Okay, ni je soalan dia. Dia akan bagi dalam kertas biasa macam ni je. So macam mana nak cari? Macam mana nak cari? Sama juga macam soalan yang atas tu. Kita cari yang mana boleh cari dulu. Mula-mula kita cari yang ni dulu, pink dulu. 180 tolak 88, awak akan dapat nilai sudut kat sini 92. Lepas tu yang oranye ni 180 tolak dengan 79, dia bagi 79 ke sini. So awak akan dapat 101. Kat sini pun sama juga, 180 tolak 95, awak akan tolak 180 tolak 85, awak akan dapat 95. So dah ada 3 sudut, awak just cari je lah satu lagi sudut kat A ni, awak akan dapat 72. Tapi awak nak nilai sudut dekat X ni, sama juga 180, awak tolak lah dengan 72 ni. 180 tolak dengan 72, awak akan dapat 108 untuk nilai yang dekat X ni kat sini. Okey, faham tak? Okey. Okey, so kita teruskan dengan segi 4 selari. Segi 4 selari pun sama juga macam yang lain. Dia bagi nilai Z, X, Y 84. So kalau nilai segi 4 selari ni berdepan dia ni sama. Maksudnya kat X ni pun 84 juga.
Kita just nak cari nilai Y dengan Z. Macam mana nak cari? Senang je. 84 tambah 84 tambah tambah nilai yang unknown A, kita label A, dan A satu lagi dekat Y. Sebabnya nilai dekat Z dengan dekat Y ni sama. Y dengan Z ni sama. So nanti kita just bahagi 2 je lah. Okay, so kita akan dapat 2A sama dengan 360 tolak 84 tolak 84 dapat 162 bahagi dengan 2. So awak akan dapat 96 untuk satu sudut Y, satu sudut Z. Okay, nilai Y dan Z adalah sama, maka boleh ganti kedua-duanya dengan A. Soalnya dia just ganti unknown A kat sini. Okay, untuk soalan rhombus, awak tengok kat bawah ni sama juga macam kita buat soalan lain. Just cari nilai yang tak ada dekat dalam kotak ni dan kita samakan dengan 360. Satu lagi, rhombus depan dengan berdepan dia ni nilai dia sama. Sama juga dengan segi 4 selari tadi. Berdepan sama. So bila kita dah dapat satu nilai, contohnya 180 tolak 63, awak akan dapat 117 kat sini. So kat X ni pun 117 juga. Kat sini dia bagi 117, kat sini 63. So senanglah, awak akan dapat nilai Y dengan nilai X berdasarkan nilai yang kat depan dia bertentang, nilai yang bertentang, sudut yang bertentangan dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan ni. Okay, untuk soalan ni pula awak kena apply 2, iaitu segi 3 dan segi 4. Sekarang ni soalan dia akan bagi macam ni je, tepi ni je. Okay, so dia dah bagi dekat dalam ni nilai-nilai untuk segi 4. So macam mana nak cari? Ni 154 ni dia bukan sudut segi 4 tau. Dia daripada segi 4 ke segi 3. Nampak tak dia punya sudut dia besar. So awak kena cari nilai sudut dekat A ni, dekat warna pink ni. Faham tak? Okay, so macam mana nak cari? Awak dah ada 3 nilai sudut dekat sudut segi 4 ni. So awak just samakan dengan 360, dapatkan nilai A. So nilai A kita akan dapat 102. Kita tolak je 154 kan, daripada sini ke sini 154. So kat A ni 102 je. So awak tolak 154 tolak dengan 102. So dekat sini awak akan dapat 52. Okay, bila dah dapat 52 kat situ, awak tengok nilai sudut dekat sini sama dengan nilai sudut kat sini. So ambil je balik 52 kat sini, 52 kat sini, 52 kat belah sini, 52 dekat sudut belah sini. So samakan dengan 180 sebab segi 3, hasil tambah ketiga-tiga sudut adalah 180. So bila awak dah tambah, awak akan dapat macam ni lah. X dapat 76. Kat sini dapat 76. Faham? Okay, faham kan? Okay, so kat ni awak boleh tengok dan stop video untuk fahamkan soalan. Nilai Y dan Z adalah sama, maka boleh ganti kedua-dua dengan A. Ni dia just buat untuk soalan untuk unknown. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.